Halo geng, kembali lagi dalam channel Double A. So di vlog kali ni aku nak ride ke selatan Thailand, iaitu Krabi, Koh Samui, Nakhon Si Thammarat, dan last kali kita akan berakhir di Patalong. Dari yang mana suka tengok video jenis-jenis macam ni, layan video ni sampai habis, okay? Jangan lupa like, komen dan share, subscribe. Aku siap dalam pukul 4.21 pagi dan pi panaskan enjin motor sebab nak jalan jauh. Aku bertolak santai saja, sejuk-sejuk menuju ke Anan Agurun, dan aku ikut belakang marshal iaitu Pak dengan mak aku. Bila sampai di Anan Agurun, member Pak aku pun dah tunggu kat situ, jadi kami tak buang masa terus shoot pergi ke Chanlun. Alhamdulillah kami dah sampai dekat Chanlun nak buat insurans. Lepas tu kami akan shoot terus pergi ke Wan Kelian. Harga insurans yang aku ambil ni lebih kurang dalam RM59. Jadi dekat sini hampa tak ada buat apa dah, hampa serahkan pasport dan juga geram motor, dia pakai settle daripada A to Z. Selesai buat insurans, aku terus ke Wan Kelian, ambil masa lebih kurang dalam 1 jam 40 minit untuk ke border. Mula-mula rasa best sangat bila kita ride, tapi dia main matahari naik atas pala tu, panas jugalah. Bila jumpa simpang 3 ni, nampak signboard dia tulis Thailand, rasa tak lama dah nak sampai. Excited dia macam sikit sebab first time masuk dengan motor. Sebelum ni pergi dengan kereta, train, kapal terbang je. Mula-mula kita akan lalu dekat border Malaysia, lepas chop dan terus kita ke border Thailand pula untuk urusan immigration dan diklaim motor. Time aku sampai ni memang tak ada orang, jadi mudahlah kami punya urusan. Finally, selamat datang ke Thailand. Aku tak buang masa, aku terus shoot pergi ke Satun lebih kurang dalam 47 minit sebab nak tukar duit dekat sana. Tak sempat aku nak singgah dekat bandar Satun ni sebab masa tak mengizinkan. InsyaAllah nanti aku akan buat video Satun jalan-jalan ni racing pula. Mesti best kan, banyak tempat yang menarik. Okay geng, kita tukar duit dekat Satun ni. Kemudian kami akan terus ke Tram dekat Selarang. Anggaran sampai Tram lagi 2 jam perjalanan. Okay? 2 jam perjalanan even nampak singkat, tapi bila main yang panas ni, padahal baru pukul 10, ditambah pula bila pakai jaket, memang panas tak biak lah. Antara sebab yang aku suka masuk dekat Thailand ni adalah dari segi jalan dia yang sangat cantik. Tak kira lah jalan besar ke, jalan kampung ke, susah lah nak nampak lubang, dan jalan dia cukup bersih. Sekarang aku dah sampai dekat stesen minyak untuk rehat 5 minit. Lepas tu kami akan straight pergi Trang, lebih kurang dalam 30 km lagi. Masih jauh lagi dan cuaca agak panas. Rehat dulu. Rehat pun tak lama sebab kami target nak sampai sebelum pukul 4 di Krabi. Jadinya kami makan roti minum air sebab plan lunch di Trang. Bila dah sampai di Trang, aku santai lunch di sini dulu, makan-makan. Tak ada nak buat video dah sebab masing-masing dah lapar. Dan lepas makan aku terus shoot pergi ke Krabi. Okay, setelah hampir 2 jam kami nak sampai sikit lagi, tapi kami tak sampai lagi. Lebih kurang dalam 10 km ke 20 km macam tu lagi. Dan kat situ kita boleh nampak geng Ducati. Idaman lah semua orang geng Ducati. Ada semak ni lebih kurang daripada 51 biji Ducati. Kami rehat dulu lebih kurang 3 minit dan kami gerak terus ke Krabi. Let's go!
Alhamdulillah, setelah 2 jam kami dah tiba di Bandar Krabi dan terus pergi ke Aonang, tempat semua orang pergi jalan-jalan santai, tengok pantai. Dari Bandar Krabi nak ke Aonang lebih kurang dalam 25 minit juga, dan jalan dia memang cukup cantik, view dia pula dengan bukit-bukit. Selamat datang ke Aonang Krabi, tempat jalan-jalan yang cukup sesak, dan tengoklah pantai dia, cantik sangat, bersih pula tu. Setelah 4 jam daripada Wan Kelian pergi ke Terang dan sampai juga Krabi Town. Kalau ikutkan nak duduk dekat Aonang, tapi dah disebabkan tak ada langsung hotel, jadinya kami ambil keputusan untuk duduk di Krabi Town lah. And then malam lagi kita ronda dekat Aonang. Okay? Walaupun Aonang ni tak besar mana, tapi dia punya meriah lain macam. Memang sesak dengan orang. Parking cukup susah. Aku sampai 2-3 kali pusing tak jumpa-jumpa. Dah lah sekali aku parking kat depan. Dah sampai dekat tengah-tengah dia punya Aonang Lemak Market. Aku nak pusing-pusing kat sini, nak cari makan, dan aku nak tengok apa yang aku boleh belilah. Tengoklah orang kat sini memang cukup penuh dengan geng-geng Mak Saleh saja. Depa ni memang suka jenis duduk melepak dekat kedai, lepas tu dengar lagu sambil tengok show Muay Thai. Ramai ni. Ramai, penuh dengan tourism dan lokal juga. Tapi banyak orang luar, Mak Saleh mau ramai sini. Sekarang ni kami mencari ayah kami, hilang dari radar. Ni bukan sahaja boleh dapat ayam bakar, buaya bakar pun ada kat sini. Punya tak relax. Patutlah kes curang dekat Thailand tak ada, rupanya semua dah dimakan. Inilah keadaan suasana di tengah-tengah Aonang punya lemak. Boleh hampa tengok betapa meriahnya. Sampai nak berjalan pun tak boleh lah. Punya ramainya orang, daripada tinggi, rendah, pendek, semua ada. Aku dah teracun dengan baju. Harga baju 350, samaan dengan 40 lebih jugalah. Dah layan-layan. Sebab tak ada baju esok nak pakai. Okay. Sambung berjalan. Same lah. Kat sini ada 3 bahagian. Daripada nak beli souvenir, tempat makan dan bahagian baju. Boleh tahan besar jugalah tempat dia. Nak berjalan tu, daripada satu tempat ke nak satu tempat tu. Tengok sendirilah bila nak berjalan kat tempat macam ni, memang cukup sesak. Lepas tu dengan orang terlampau ramai sangat, kadang-kadang tu dengan angin tak terasa, memang cukup panas lah. Kalau bab nak cari makanan halal tu, hampa jangan risau, dekat Krabi ni penuh dengan makanan halal. Dia dekat bahagian belakang sikit, dekat bahagian depan makanan yang tak halal. Ni pula bahagian untuk souvenir, macam-macam boleh dapat kat sini. Harga dia standard lah Mak Saleh, bolehlah mai beli kalau hampa ada model lebih. Settle kita di Aonang. Jadinya aku nak balik tidur, nak rehat. Kita jumpa esok lah untuk ke next destinasi. Inilah vlog di Krabi. Tak banyak sebab rushing sangat. Ada rezeki boleh datang lagi. Tak jemu kalau aku mai sini sebab banyak benda lagi yang aku tak explore. Hari yang kedua, pagi yang cerah, aku terus bertolak pergi ke destinasi yang seterusnya. Alhamdulillah, jalan tak jam, santai, boleh bawa ikut teradat je. Tapi jangan teradat sangat. Aku singgah dekat stesen minyak untuk breakfast, isi perut dulu sebab sekejap lagi nak jalan jauh. Dekat sini semua ada, kedai makan ada, cafe Amazon ada, kalau ada orang nak kopi, dan juga benda wajib lah, 7E dia. Selesai makan, rehat, dah keluar pada Krabi dah. Jadinya kami akan terus shoot pergi ke Donsak dekat feri Kuala Samut. Cuaca yang agak panas, make sure kalau hampa mai sini jangan lupa minum air masak cukup-cukup supaya tak pitam. Daripada Krabi nak ke Donsak ambil masa lebih kurang dalam 3 jam 18 minit. Aku akan terus ke sana sebab tak mahu terlepas dari feri. Sebab kalau feri terlepas lebih kurang dalam 1 jam juga nak tunggu. Jadi kalau aku tunggu pun buang masa.
Sambil-sambil ride tu bolehlah aku layan view dekat sini. Tengok lori depa sampai boleh bawa double. Memang unik betul lah dekat negara Thailand ni. Bila puas layan view, aku singgah dekat stesen minyak dan relax sebab nak pergi ke jeti lebih kurang dalam sejam lagi. Ni aku berada di Suratani, dah sampai dah. Sikit lagi nak pergi ke ferry tu. Rehat saat sini 15 minit. Lepas tu kami terus pergi tunggu ferry untuk pukul 2. Okay. Jalan nak ke ferry, simpang dia agak kecil, jadi bawa elok-elok, tengok betul-betul. Takut terlajak simpang, naya nak kena pusing balik. Bila dah nampak signboard ferry ni, maknanya aku dah sampai. Terus ke kaunter untuk beli tiket. Jangan risau, tak payah turun kereta atau motor pun, sebab dekat sini dia berguna macam sistem tol tu, ada pondok. Kalau naik kereta dan motor, hampa perlu isi nama, jenis motor dan cc motor. Sebab harga dia tak sama, dia kena ikut cc. Bawah 250 lain, atas 250 pun lain. Harga dia siap sekali dengan penumpang, jadi aku kena bayar 340 baht untuk sehala. Bila dah lepas kaunter, terus saja ikut laluan dia dan berhenti di tapak yang mereka dah buat. Jangan risau, kat situ ada guard. Mereka boleh jaga dan mereka akan tunjuk dekat mana nak parking. Kalau hampa main double, orang belakang kena turun ikut laluan jalan kaki. Bagi motor, kalau driver, masuk terus sekali dengan motor. Ni side view daripada penumpang belakang, kena jalan asyik. Tadi aku dah ada dekat dalam ferry. Perjalanan nak pergi kawasan Samui lebih kurang dalam 1 jam 45 minit saja. Ferry ni bagi aku cukup besar. Dia boleh memuatkan kereta. Tingkat pertama, tingkat kedua, tempat yang beraircon dan ada minimat dalam dia. Jadi kalau nak beli makan bawah dah tak kalut dah. Dan tingkat ketiga tempat untuk healing. Jadinya meh aku tunjuk apa yang ada dekat dalam ferry ni. Okey. Santai betul ferry ni, bagi aku cukup selesa. Besar sungguh weh. Hampa boleh pilih hampa nak duduk mana. Atas boleh, bawah boleh, dalam boleh. Semua boleh. Sebab dia free seat on the way daripada Donsat ke Koh Samui. Motor dah parking elok dekat bawah deck tu. Sekarang masa untuk layan angin laut. Perjalanan lebih kurang dalam sejam setengah, cukup untuk recharge sikit lah sebelum sambung ride ke pulau. Kat atas ni view dia memang padu. Laut luas terbentang, langit pun cerah, rasa tenang, jalan macam sikit. Orang tak ramai, ada yang lepak, ada yang tidur, ada yang ambil gambar. Inilah momen paling rare, bukan selalu dapat bawa motor naik ferry sambil tengok laut macam ni. Koh Samui, tunggu aku sampai. Setelah badan pun dah cah, tenaga aku pun dah cukup, aku teruskan perjalanan masuk ke bandar Koh Samui. Jalan dekat area sini agak sempit, jadi kena hati-hati selalu. Tengok kiri dan kanan, yang penting jangan bawa laju sebab bahaya. Polis kat sini berlambak. Okay, kami dah jumpa hotel. Hotel ni nama dia Downtown. Jadinya bolehlah setakat nak walk in, nak relax-relax untuk semalam lagi. Lepas tu kita akan ke Cheweng, Koh Samui. Lepas settle lah mandi apa semua tu, tiba masa untuk keluar pergi ke Cheweng. Tengok-tengok suasana petang, cari pot lepak. Mungkin aku akan pergi tempat yang ramai orang pergi. Right, waktu petang ni best wui. Jalan tak panas, tak sesak sangat, angin pun masuk, terus tak relax. Lepas dah sampai dekat Cheweng, aku terus pusing pergi ke Elephant Rock. Aku keluar daripada Cheweng tu, masuk jalan utama, road dia 4169. Jalan pusing-pusing satu pulau, tapi kita ambil hala ke arah damai. Cuaca petang ni elok, langit cerah, angin cukup, terasa sikit-sikit, ride pun steady, kepala pun tenang. Sepanjang perjalanan pemandangan yang padu, pokok kelapa melambai kiri kanan dan ada lokal, ada kafe hipster dan semua mix dalam satu vibe. Elephant Rock ni terletak di tepi jalan je. Kalau tak perasan memang boleh terlepas. Sampai je, aku terus macam berdiri depan batu gajah besar misteri tapi tetap cantik dalam cara dia tersendiri. Dah sampai. Batu ni terletak betul-betul tepi jalan utama antara Cheweng dan Lamai, tak jauh daripada pantai.
Tempat ni bukan tempat tourism spot fancy, tak ada kaunter tiket, tak ada signboard besar. Tapi itulah tempat dia buatkan rare. Kat sini tenang, angin kuat, view pun ada laut, celah-celah batu. Memang spot terbaik lah nak stop kejap, ambil gambar dan just layan the moment. Kadang-kadang kita ride jauh ni bukan sebab nak sampai tempat famous, tapi nak jumpa tempat pelik-pelik macam ni lah, yang ada cerita dan ada feel. Tempat geng-geng motor ride. Lepas singgah dekat Elephant Rock, aku sama ride sikit destinasi seterusnya. Tak jauh pun daripada situ, lebih kurang dalam 2-3 minit je ikut jalan ala ramai. Masa naik tu, jalan mula mendaki sikit, angin makin kuat, pokok pun makin redah dan view laut pun mula nampak dekat tepi tu. Sampai dekat viewpoint, laut dia biru luas terbentang, ombak pecah dekat batu bawah tepi. Memang view paling padu sepanjang ride ni. Ramai juga yang stop kat sini ambil gambar, tapi suasana dia still tenang. Tak bising, tak crowded sangat. Kalau hampa mai waktu petang, lighting dia memang cun untuk ambil gambar. Kalau waktu pagi pula, angin sejuk buatkan hampa macam tak nak balik. Selesai aku lepak dekat situ, aku pun terus pergi ke night market dia. Lebih kurang dalam 20 minit macam tu nak sampai. Dia punya ride tu suasana dia cukup padu dengan angin sejuk, layan view kedai-kedai dekat area sini. Jalan nak pergi sana agak jam sikit, jadinya elok-elok lah kalau mai bawa motor. Kat sinilah banyakkan orang akan berkumpul di Koh Samui Night Market. Macam-macam boleh dapat kat sini. Contohnya macam makanan, baju, lepas tu persembahan. Dia pun siap buat persembahan lagi dekat sana. Jadi aku nak bawa hampa, kita pusing-pusing dekat area Koh Samui Night Market. Okay? Lepas aku pusing-pusing dekat market ni, aku ternampak satu gerai ni jual nasi komok dengan ayam goreng. Bau dia dari jauh memang dah menang lah. Terus aku berhenti. Nasi komok ni lebih kurang macam nasi biryani, versatile. Warna dia kuning keemasan dan bau rempah dia wangi sangat. Settle beli makanan berat, now aku beli makanan untuk pencuci mulut pula, iaitu pancake yang disalut dengan Nutella. Roti ni agak tebal dan kosong dalam, cuma manis dia terasa sebab ada topping dia. Kalau beli, hampa kena makan cepat-cepat. Kalau tak, sejuk dia akan rasa kering. Lepas tu susah nak gigit. Lepas settle makan, aku sambung dekat jalan bahagian hujung market ni, iaitu laluan Cendamata. Kat sini memang syurga kalau orang nak cari buah tangan untuk kawan-kawan atau simpan kenangan. Ada macam-macam daripada kitchen, gajah comel, fry, magnet, warna-warni, t-shirt bercetak sampai sabun herba wangi sangat. Harga pun boleh runding dekat peniaga kat sini sebab sporting. Kadang-kadang bukan beli untuk seronok, tapi pengalaman tengok barang-barang pelik, borak dengan peniaga dan tengok kreativiti orang tempatan. Aku sempat beli satu fresh magnet bentuk pulau Koh Samui. Simple, tapi setiap kali tengok mesti terus teringat momen kat sini. Malam kat Koh Samui Night Market ni bukan setakat pasal makan, tapi pasal rasa tempat ni, rasa vibe dia, dan rasa tenang. Susah nak jumpa daripada tempat orang lain. Selesai dah aku beli dekat sini. Jadinya aku nak balik hotel, nak rehat, dan nantikan esok kita pergi tempat yang menarik-menarik lagi. Okay? Sebelum aku balik hotel tu, aku lalu ke kawasan airport dia. Walaupun gelap laluan, tapi dapat tengok sendiri kapal terbang turun secara dekat. Masa aku sampai tu, ngam-ngam kapal terbang turun. So aku terus bawa vlog pun, rakam momen yang jarang berlakon. Okey, pagi pun dah tiba. Pagi ni aku check out. Alhamdulillah tidak lena. Maybe sebab penat makan semalam. Sekarang aku dah gerak daripada hotel nak ke ferry. Tengok view ni, tenang kan? Nak balik pun rasa sayang je. Tapi macam biasalah, trip kena move on juga. Aku ride slow je sambil layan suasana pagi. Tak nak rush sebab momen macam ni bukan selalu dapat. Air laut pun masih belum pasang, jadinya tenang je bila tengok. Dapat layan view. Bila dah sampai JT, terus ke kaunter untuk beli tiket. Di depan, belah kanan, patok dan tunggu untuk beli tiket.
Selamat pagi. Sekarang kami dah siap check out dan dah beli tiket dah. Kami tunggu ferry Koh Samui pukul 8. Sekarang 7.30, lebih kurang lagi setengah jam. Intinya untuk video di Koh Samui dah cancel dah. Kira kita ke tempat lain pula. Okay. So jom. Sambil tunggu ferry tu bolehlah layan santai, tengok orang lepak, duduk bekerja, kereta, lori standby nak masuk dek dah. Selang 30 minit ferry dah sampai, jadinya standby untuk masuk. Depa pelepas duduk dalam dulu, lepas tu baru kami boleh masuk. Sekarang dah berada di dalam ferry. Lebih kurang dalam lagi sejam untuk sampai ke jeti dia. Saya dulu tengok pemandangan dengan matahari dekat atas. Dah sur. Cuaca pagi ni memang ngam gila. Angin sejuk, langit biru, laut pun tenang. Kalau hampa mai sini, jangan lepaskan peluang. Sumpah bagi aku cukup berbaloi. Perjalanan ni pun walaupun 1 jam, tapi jujur aku cakap aku harap lambat sikit sampai sebab view kat sini memang cukup tenang. Bila ferry dah sampai, dek pun dah buka. Aku terus ke destinasi seterusnya. Layan betul view kat sini. Jalan lenggang. Sebelum sampai, aku akan singgah dekat satu tempat dulu. Alhamdulillah dah turun dah daripada jeti. Sekarang terus saya beri Izzat beli ayak. Lepas tu terus kita shoot pergi ke apa nama tu, kondang apa atau yang air kita tunjuk gambar. Okay. Perjalanan nak ke sini lebih kurang dalam 45 minit. Tapi serius, ride ni tak rasa langsung macam lama. Jalan lenggang, kiri kanan hutan, ada part lalu tepi laut, rasa bebas gila. Ada beberapa selekor tajam tapi surface jalan elok. Kalau hampa main ride kat sini, hati-hati sikit, especially time turun bukit. Tapi bila sampai spot tinggi memang worth it lah. Dah sampai di Kanong. Inilah tempat dia. Mana orang ramai ambil gambar, ambil video. Aku try sendiri rasa di jalan turun naik ni. Mula-mula rasa takut jugalah sebab tak nampak kereta. Tapi bila dah buat tu, rasa best lah pula. Jangan lupa untuk singgah di Kanum Road. Ambil gambar, buat kenangan, buah caption. Hadir, luncur! Kalau rasa dahaga tu jangan duk risau. Sini penuh depa duk berniaga. Ayak ada, aiskrim ada, tinggal hulur duit je. Kalau gerak ke depan sikit, akan jumpa Kanum Beach. Lebih kurang dalam 15 ke 20 minit. Aku tak singgah sebab nak ke destinasi lain pula. Sekarang ni kami berhenti rehat makan dekat Nakhon. Lepas tu akan terus ke destinasi seterusnya dekat Kincir Angin besar macam tu. Aku tunjuk video gambar. Okay. Singgah makan dekat kedai tepi jalan ni memang cukup sedap. Aku paling suka tom yum dia. Masam pedas memang terasa dekat bibir. Nasi jangan cakap lah, 2 kali tambah. Owner kat sini cukup mesra. Time kami nak balik tu, dia minta gambar buat kenang-kenangan. Settle je makan, aku terus ke destinasi seterusnya, iaitu di Park Panang. Aku nak tengok sendiri tubing angin besar. Katanya view kat sana pau habis. Jalanan dari sini nak ke sana lebih kurang dalam sejam lebih sikit. Tapi jujur cakap, ride time petang ni antara yang paling best. Angin sepoi, matahari suam-suam dan jalan mostly straight, memang layan. Bila dah makin dekat, aku pun dah nampak bila-bila tubing yang berpusing perlahan tu. Terus aku rasa excited gila. Sebab sebelum ni aku duk tengok dekat Eropah je. Aku tak tahu yang dekat Asia ni pun ada.
Sampai je aku dekat sini, tunggu apa lagi? Terus aku buat video, ambil gambar, simpan buat kenangan. Ngam-ngam aku sampai, orang pun tak ramai. So bila ambil gambar memang cukup puas lah, boleh shoot macam-macam angle. Aku gerak pelan-pelan, aku ingatkan ada 3 biji je. Rupa-rupanya di setiap jalan tu ada turbin di bahu jalan. Lagilah seronok aku buat video. Tak boleh nak bayangkan betapa cantiknya bila lalu dekat kawasan ni. Nak pula matahari dah mula turun. Memang vibe dia cukup lawa. Lalu di jalan bendang ni memang puas habis. Jadi yang mana naik kereta atau motor tu jangan lupa singgah di sini ya. Ambil vibe-vibe duduk kat Europe. Alright, lepas settle dah puas layan angin dan view, aku sambung ride lagi ke destinasi agak istimewa iaitu Tallinoi. Kat sini tasik dia luas, burung-burung pun banyak dan kalau bernasib baik boleh jumpa sunset atas sayang. Salah satu tempat tarikan di Patalong iaitu Tallinoi. Tallinoi tu bermaksud tasik kecil, tapi taklah kecil mana. Besar juga aku tengok dekat sini. Ni jabatan yang menghubungkan antara tempat daerah tu pergi ke Patalong. Kat sini memang tarikan dia kalau nak tengok sunset memang cukup cantik kat situ. Tadi dia cerah, tapi makin lama makin gelap kan, sebab sekarang pun dah pukul 6 kat pukul 7 dah. Ni rumah yang tarikan yang cantik juga bagi aku. Jadinya aku akan tunjuk lagi sikit video. Lepas tu kita akan terus pergi ke Patalong untuk check in malam. Sampai je dekat sini, aku terasa lain. Angin sejuk, bau paya, bunyi burung dari jauh. Tempat yang hype daripada destinasi yang lain. Tapi ada jiwa dia tersendiri. Waktu-waktu macam ni kita akan mula fikir pasal hidup, pasal perjalanan dan betapa banyaknya benda dalam dunia ni yang kita belum nampak. Aku datang sini dan akan jadi memori terindah bersama-sama. Teruskan perjalanan lebih kurang dalam 40 minit akan jumpa bandar Patalong. Bandarnya yang kecil tapi meriah lain macam. Kami dah sampai dah dekat bandar Patalong. Dia punya main tempat orang datang ke sini. Tapi kebanyakan orang kita ada tapi jarang lah main sini. So kami nak cari hotel dulu, kemudian baru kita keluar balik. Okay? Aku nak tunjuk apa yang ada dekat bandar Patalong. Okay? Dah jumpa dah hotel. Kami duduk di Mess Hotel. Murah, 690 baht je. Lebih kurang dalam 78 je tu. Layak lah. Dengan dekat tengah-tengah town. Cantik lagi. Okay? Dengan harga macam ni bagi aku cukup berbaloi. Bolehlah rehat, cas tenaga setelah seharian atas motor. Aku tak buang masa, lepas 20 minit rehat, aku terus keluar ronda-ronda dekat area bandar ni. Lebih kurang 200 meter ada satu night market bersebelahan dengan train station. Cuma night market ni makanan halal dia tak banyak. Ada ayam goreng dengan pulut saja. Jadi aku pergi cari kedai makan halal dekat area sini, tapau bawa balik makan dekat hotel. Selamat pagi. So pagi ni kita mulakan dengan breakfast dekat area sini. Lepas tu kita ada dua tempat nak pergi, iaitu 7E Patalong dengan Cowboy Town. Okay? Jom. Destinasi yang aku nak pergi ni adalah Cowboy Town. Nama dia Cowboy Town, tapi bukan dekat Amerika geng. Ni Patalong. Tempat ni macam tema kecil untuk vibe cowboy yang Thai. Rare, pelik tapi menarik. Perjalanan dari hotel ke Cowboy Town ni ambil masa 30 minit. Jalan mostly tenang, lalu kawasan kampung dan ladang. Cuaca pagi ni pun ngam, tak panas sangat, tak mendung sangat.
Sampai dah, first impression aku memang pelik tapi cool. Ada bangunan style kayu cowboy lama, siap ada menara tinjau, kuda. Tempat ni lebih kepada tempat lepak family, tapi kalau jenis yang suka tempat pelik-pelik dan nak buat konten menarik, memang sesuai lah datang. Kami dah sampai dah dekat dia punya salah satu tempat tarikan untuk budak-budak motor, iaitu Cowboy Town, Patalong. Okay. Kalau yang sini sepi sebab dia tak buka lagi. Dan inilah dia punya road OP1. Dia nampak dekat situ stiker-stiker pemain punya banyak lagi. Dan yalah, jom kita ambil gambar-gambar dulu. Lepas tu baru kita pergi tempat lain pula. Okay. Duduk dekat sini, layan view bukit belakang dan bunyi burung. Macam ada gabungan Thai dan Texas sikit. Lain daripada yang lain, tapi tu yang buatkan dia menarik. Kat sini pun mereka ada sediakan hostel untuk geng-geng mak motor tumpang rehat. Kalau datang tempat macam ni, takkanlah tak mau bawa balik benda kan. Jadi aku beli kitchen buat tanda kenang-kenangan. Selain pada tu, ada juga baju dan souvenir. Seronok aku main sini, rasa santai macam duduk di Texas. Bila jalan laluan ni rasa macam lain sebab lantai dia pun kayu. Settle aku di Cowboy Town, next destination aku akan pergi ke viewpoint iaitu Khao Chek. Perjalanan lebih kurang 20 minit. Jalan mostly kampung, banyak pokok, suasana damai. Kalau ride ramai-ramai memang best, bunyi angin dengan enjin. Kat sini tarikan di Patalong juga, iaitu Khao Chek. Khao Chek dia punya berlatar belakangkan bukit. Lepas tu ada pokok-pokok bunga kat situ. Cantik kalau nak ambil gambar dekat sini. Sini ada bentuk love dan situ pun ada tempat untuk depa niaga lah kalau nak makan-makan dekat sini kan. Kita ambil gambar kat sini dulu. Relax-relax. Ni tepi tempat lain pula. Okay, let's go. Bila hang pertama kali sampai kat tempat macam ni, memang bagi aku cukup entah, rasa puas gila dengan cantik dia. Ramai pengunjung kat sini. Aku pun baru tahu ada tempat yang cantik macam ni, yang terjaga. Memang tak ikan lah kalau orang main sini. Jangan lupa, kalau singgah Patalong, singgahlah Khao Chek. Khao Chek. Okay, tak habis nak gambar. Masa rasa sad saja, tahu-tahu nak kena gerak dah. Kalau boleh nak tambah lagi semalam duduk dekat sini. Memang tak puas. Walaupun tempat dia tak famous, tapi suasana orang yang mai tu memang cukup meriah. Gambar dah, video pun dah. Sekarang masa gerak untuk ke destinasi seterusnya. Tempat yang paling famous, paling viral di Patalong. Tak jauh pun daripada Khao Chek. Destinasi terakhir kami di 7E Patalong. Akhirnya kami dah sampai di sini. Akan ambil video saat. Lepas tu aku ambil gambar. And then lepak 7E. Dalam lebih kurang 10 ke 15 minit kami akan terus gerak ke border. Okay, so jom. Inilah 7E yang paling viral sekarang di Patalong. Kalau di Jepun ada Family Mart berlatar belakangkan Fuji, tapi di Thailand ada 7E berlatar belakangkan Bukit Khao Oketalu, Patalong. Di belakang 7E ni, mereka dah sediakan tempat parking untuk ber-OOTD di sini. Siap dengan view belakang, memang padu habis. Alright geng, selesai tour kita di Selatan Thai selama 4 hari 3 malam. Daripada Krabi kita pergi ke Koh Samui, Koh Samui kita pergi ke Nakhon, lepas tu berakhir di sini Patalong. Jadi yang mana suka tengok video macam ni, jangan lupa like, komen dan share, subscribe. Semoga kita bertemu lagi di next video, di mana aku tak tahu, InsyaAllah kada ada rezeki. Assalamualaikum.